Look at that, yo. What we got it, yo. 2-star, baby. Mantap. Assalamualaikum guys. Okay, ini dia kita dapat SR Secret Rare daripada pack Techno Breaker. Itu dia guys. Kita baru dapat sahaja di 7E. Bukan main susah zaman sekarang ni, sebab ramai mencari-cari Secret Rare tersebut. So di belakang ini, kita nampak di situ ada 2-star. Okay, so ini dia daripada pack nombor 4 daripada 9. Alright, so jom kita buka terlebih dahulu. Okay, so kita compare dengan pack biasa ni. Okay, alright. So pack AR ni dia hanya mempunyai 1 star saja berbanding dengan SR nya lah, ada 2 star. Alright, berbanding dengan Secret Rare daripada Cyclone Fury, di sini dia hanya mempunyai 1 star sahaja. So dia suka sedikit lah nak bezakan SR, AR dan juga AA. Alright, so di sini kita ada SR. Okay, jom, kita tak sabar ni guys, kita tak sabar nak buka ni. So itu dia, make sure kita buka dengan berhati-hati guys. Alright, sebabnya pack ini suka sangat untuk dicari. Okay, kita letak ni di tepi dan okay, bismillah. So kita akan menggunakan pisau terlebih dahulu guys. Alright, so jikalau anda adalah budak-budak yang berumur bawah 12 tahun, sila buka menggunakan pisau ini dengan parent anda. Okay, kita buka dengan berhati-hati. Bismillah. Alright, kita sudah pun bersedia untuk membuka. Okay, so berhati-hati supaya dia punya packaging tidak terkoyak. Alright, okay, kita buka lubang sikit di sini. Alright, supaya mudah lah. Okay, itu dia. So seperti biasa kita akan dapat 1 HP marker ataupun attacking marker. Alright, first card kita. Okay, card awesome untuk air. Baik. Okay, next card kita ada card Boba Boy Ice. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Okay, next card Papillon. Automatic menang jika ada Papillon di bahagian kalah. Okay, dan itu dia, kita ada Fish. Okay, Rocket Fish. Okay, baik. Alright, next. Okay, so this Boba Boy Halilintar boleh tukar dengan Gentar apabila pernah menggunakan Gempa. Dan itu dia, kita punya SR guys. Kita punya SR Mecha Gentar. Wow, dia punya art sedikit mengecewakan lah bagi saya. Bagi saya Secret Rare dari Cyclone Fury nampak nice lagi lah. Dan dia punya effect pun okay, kita tengok di sini. Jika seri awesome boleh alih 2 kad pihak opponent. Guys, efek dah sedap guys. Efek dah sedap. Tapi cuma tu lah, dia bergantung pada awesome tu. Dia little bit macam debuff lah, tak berapa molek. Ya, sebab awesome ni kan kita tak tahu kan opponent bagi apa kan. So dia bergantung pada lebih kurang bergantung pada nasib lah awesome ni kan. Okay, so saya prefer untuk jadikan sebagai collection sahajalah. Alright, so kita tengok di situ pack nombor 4. Itu dia, kita ada Boba Boy Gentar. Okay, ini dia, kita ada Mecha Gentar. Yes, kita letak bahagian kad-kad berwarna gold sajalah. Alright, itu dia, kita punya SR yang pertama. Mantap. Okay, memang dah nice, cantik dah tu guys. Okay, itu dia barisan SR dan juga AR dan juga AA dan juga SR daripada CF. Terbaik, collection dah pun lengkap. Terima kasih menonton. Assalamualaikum, bye bye.